Pada aktiviti kali ini, saya dan isteri bercadang turun ke pantai untuk mencari pepahat. Memandangkan air tidak berapa surut dan cuaca yang tidak berapa mengizinkan, jom kita saksikan adakah saya mendapat rezeki di pantai kali ini. Sama-sama kita tengok dan lihat. Kali ini kita berada di pantai Kelanang, Banting. Banyak kemudahan yang dah ada sekarang, seperti tandas, surau dan juga tempat untuk mancing. Jom kita saksikan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita di dalam Saru Channel 88 Gary. Alhamdulillah, pagi ni saya nak pergi turun mencari pepahat tu, sahabat tu. Pepahat pagi ni cuaca alhamdulillah cerah. Sekarang ni saya berada di Pantai Kelanang, sahabat. Pantai Kelanang macam ni kawasan dia. Tak tahulah ada ke tak ada. Untuk pencarian kali ini ramai juga yang dah cari dah, sahabat. Tu isteri saya pun dah turun. Jom kita teruskan dengan pencarian kita pada pagi hari ini. Tak tahulah boleh dapat banyak ke tak. Kita usahakan dulu. Nanti tengok ada ke tak ada. Air macam belum surut lagi. Jom kita teruskan. Okey, kita dah sampai spot sahabat. Kita dah sampai. Pencarian dia kita kena cari mata dulu. Dah ada. Ada ah. Satu. Kan? Kita kena pakai kayu. Ini macam moroko. Kejam. Tangan berkepas kan? Tangan boleh kebas tu. Oh, sekali ada besar sahabat. Ni kot kan? Oh, ya ke? Aduh. Tengok. Orang pro pun kadang-kadang kena scam juga. Ni. Kuih nah. Mantap. Memang besar saja. Cari lagi. Pakai hentak kaki pula. Hentak kaki. Hentak kaki. Kiri. Kanan. Ada lagi penampakan kawal seperti ini. Serong ni. Ni. Dia kalau kawasan ada lumut-lumut macam ni, payah sikit lah, sahabat. Dekat Pantai Morib sana ada, tapi kecil-kecil, sahabat. Kecil-kecil ni. Tu dia. Gaya macam bukan, tapi je supaya tak pecah. Tu dia, sahabat. Takkan perlu dia akan hilang. Dia akan tutup balik lubang dia. Ya. Ada juga lah. Kena tekan terus.
Tu dia. Nampak tu. Kalau macam ni besar ni sahabat. Ni bukan kaleng-kaleng kan. Memang besar-besar. Nampak? Dia buang kapur Cari lagi dan seterusnya. Macam tu lah sahabat. Caranya. Tapi sini memang besar-besar. Tipu cakap memang besar-besar. Tu dia. Besar ni. Nampak tu. Kita teruskan usaha kita. Tu dia. Ada, mesti ada punya. Bang. Ni, mana? Ambil dulu. Walaupun satu dia sangat bermakna kan. Okey, badi letak depan. Tu dia. Besar ni sahabat. Dia orang tak tahu tempat ni besar-besar. Jangan marah. Besar. Besar Ada lagi. Besar lagi. Mantap. Tu. Ada lagi sahabat. Terus korek je. Lambat dah sahabat. Tembak Apa hal tu? Macam iya ni sahabat. Nampak? 3 sekali. Mana? Pagi-pagi dah senaman Pagi-pagi dah exercise Ni berapa? Ada juga lah. Ni punya? Ada lah sikit. Tunjuklah. Sakit sahabat. Sakit. Ni pun sakit juga. Kita teruskan lagi. Okey, jom. Sisa menanggung rindu. Dah tak ada dah. Kameraman dah tak ada dah. Semua hanya sia-sia. Asyik tiru demi cinta untukmu. Kamu hargai. Kena pijak kan? Dah kena pijak dah tak ada dah. Dah kena laluan orang tu. Dah lalu. Sekali je kok. Kameraman dah lalu dah tak ada dah. Berat sangat ke? Wahab. Mata dah terpijak. Wahab. Susah sikit lah. Sausa sikit lah. Wahab. Sambung. Wahab.
kau Wahab dulu lah. kawanku. Wahab dulu. Sarul, dung 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 dung, Sarul. Mari kawan-kawanku semuanya ke pantai. Sarul, ding 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 ding, Sarul. Ush. Lajunya banyak. Tengok orang lah. Ush, macam magic oh. Betul. Banyak betul. Kakao mata putih. Alright lah. Sakit oh. Aibnya sampai saya ingat kepala. Nah, tu dia. Dah masuk ke dalam Ya ke? Tadi saya dulu ya. Nampak. Ya, ambil hitung ya. Besar macam ni. Dapat lagi. Dapat lagi. Oh, dua. Katep 2 biji. Katep. Dapat satu. Kerang mana dapat ni? Ada jumpa tadi. Sini mana apa? Macam terbakar kan? Kerang terbakar. Kerang terbakar. Apa tu ya? Baliku ya. Baliku. Ada tadi tak jauh. Ini. Sekejap. Ni. Ada kau. Ada. Bro. Bangun. Selamat pagi bro. Ush, besar ni. Besar tak lu dah. Boleh dah saiz. Ada lagi siapa? Macam tu je Mantap bro. Ada lagi. Mudahkan kita buat video lah. Mantap. Jangan. Susah nak cari ni. Sekarang dia dah susah lah nak cari tu. Tu dia siapa? Budak ke? Ada. Ada lagi siapa? Mantap. Lari ya. Lari. Dia ada, dia tak jauh. Kalau dia tak ada, dia sangat jauh. Macam ya. Ni macam ya gak? Gaya macam ya. Bukan lah.
Tu garang ni. Garang tu dogi tu. Garang dogi sini garang Dogi sini memang garang. Nampaknya pencarian ni dah sukar lah sahabat. Tapi ada juga lah. Ini kurang kan? Tapi sekali dapat saiz padu lah. Sekali dapat saiz padu. Ayo bawa berjalan. Nampak mantap. Jalan. Isteri saya ni memang power sahabat. Dia memang power. Bukan bau. Okeylah sahabat. Setakat ini hasil kita dah ada menutupi lantai Menutupi lantai dah ada 2 kilo. Ini saya punya. Dan yang ni isteri saya punya. Isteri saya dah sampai 3 kilo Semuanya saiz besar-besar sahabat. Besar-besar. Besar-besar. Memang padu apa ni. Pot ni memang padu. Ada lagi. Fighter kita telah mencari juga. Tu veteran fighter kita. Okey, jom kita teruskan dengan melihat hasil tangkapan kami lah semua ni. Bukan semua lah. Teruskan mencari dan terus kepada hasil saja. Okeylah sahabat, jom. Saya akan terus mencari. Tak tahu berapa banyak yang saya boleh dapat sahabat. Tak kira lah berapa banyak ke sedikit ke. Janji ada sahabat. Cuaca pun dah mantap padu. Dah gelap Cuaca macam ni elok kan? Tu. Semua keluar kan? Cuaca macam ni tahat semua keluar kan? Ni abang-abang kita semua menggunakan kayu. Kita tak guna kayu. Kita guna turang bakar. Sebelah sini tak ada orang Itu sana dia cari kerang kot. Ada lah peserta-peserta kita kerang. Kerang di pantai Kelanang. Ada jugalah sahabat. Ada juga kita. Mungkin saya akan cari sekitar ni sajalah. Tadi tak jauh sahabat sini tadi. Kat sini tadi pusing. Macam tu lah. Sampai sini. Lepas tu saya akan alih sini. Kejap lagi air akan pasang sahabat. Okey, jom kita teruskan dengan pencarian hasil. Hasil. Hasil pertama dah padu Hasil pertama dah padu. Semuanya saiz besar-besar. Mantap padu. Nampaknya sahabat, air dah bergerak pasang dah. Masa kita suntuk sekali sahabat. Suntuk sekali lah untuk kita mencari pepahat dekat pantai padu mantap ni. Ada sahabat, tapi dia jarang-jarang. Tapi sekali dapat kita gorgon betul. Boleh lah, saya sedap lah. Memang banyak betul. Sekejap lagi air sampai sahabat. Sekejap lagi air sampai. Air laju betul. Laju betul air.
ada jugalah. Tapi untuk saranan kita lah, saranan sahabat-sahabat semua, mana-mana yang pergi cari pepahat ni, korang jangan tinggalkan kapur dekat atas ni. Dilarang besar saya. Mantap bang. Mantap. Ada lagi bang. Ada lagi bang. Ada lagi bang. Dia sekali ada 5. Ni punya ke ni? Cepat bang. Cepat roll. Ada lagi bang. Mata kita kena tengok tajam kalau dia dah ada lubang tu, sebab nanti dia akan tutup balik. Iya. Ni tu dia. Macam ni tahi dia. Dia ada tahi, dia ada mata. Kalau saya tekan-tekan ni dia keluar lubang ni, namanya mata tu. Macam ni. Ni mata dia ni. Kalau tahi dia berwarna biru, hitam dan kuning. Ini pun mata. Tak nampak kan sahabat? Itulah. Dia ada lubang-lubang macam ni. Mata ni. Nampak? Ada. Kalau macam ni nampak tak kawasan ni? Kawasan ni dia tahi dia lah. Atas tu dah banyak tahi sahabat. Atas dah banyak dah. Dawat. Dia punya dawat dah banyak. Tiga kat belakang saya masih membiarkannya lagi. 4 4 lagi. Ada jugalah. Ni 1, 2, 3. Ada 3, 4 mata. Ada 3, 4 mata. Sekejap. Mana tadi? Yang ni 1, 2, 3, 4. Tekan lagi 5. Tekan lagi 6 kat ujung ni. Tekan lagi 5, 6, 7. Tekan lagi. Dia kadang-kadang berdekatan saja. Kadang-kadang dia jauh. 8, 9. Ni kadang-kadang ya. Aduh, tertekan dan ditekan. Dah 9. Yang ni pun ya, ini pun ya. Ada macam kunci ni. Dia pun ya juga. Besar saiz. Aduh. Ni pun ya, tapi saiz mungkin tak besar. Kadang-kadang mungkin besar jugalah. Boleh lah. Ada lagi bang. Ada lagi. Ya Allah. Ada lagi bang. Sini dah duk air. Tu cuk kat GoPro pula. Ada ke? Dah tak ada lah. Ni. Ada lagi. Hari dah redup Cuaca redup ni memang padu. Kalau cuaca membantu kita senang dapat. Kalau cuaca tak membantu kita susah sikit lah sahabat. Panas sangat pun tak boleh juga. Dah lepas lah. Itu macam orang Melayu lah. Alamak. Dah ni tu banyak juga lah sahabat. Saya buat video banyak pula. Tadi tak ada. Payah. Ada juga lah.
Jangan lupa subscribe bang, subscribe. Abang tengok je bang Mantap. Dah jolok pun tak ada lagi. Tu dia. Ada lagi. Jalan terus, jalan terus. Jalan terus sahabat. Jalan terus. Jangan pandang air. Kita jalan terus. Aduh. Ya. Sekejap bang, air, sabarlah air. Air sabar dulu air. Ada lagi. Mantap lah bang. Ada tu. Tu lah sabar. Ada jugalah. Hai. Ada tu. Hai. Tak ada lah, jom naik atas pula cari dawat. Ni air dia. Air dah nak pasang Jangan pandang air. Kawasan ni mesti ada. Mesti ada punya. Tapi taklah besar. Taklah besar. Oh tu dia. Penampakan yang besar-besar bas. Ada 2, 3. Jauh lah. Kapurnya jauh. 3. Tekan ini. Ditekan dan tertekan. Ditekan, tertekan. Tu dia. Macam iya tu. Tu lagi tu. Ditekan, tertekan. Ada lagi ke? Ni dekat-dekat ni. Tak ada dah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Dah dapat banyak ni. Payah sahabat. Okeylah. Saya teruskan lah dengan pencarian saya yang tengah padu dan mantap ni pinggang ni. Memang mantap padu sahabat. Tak ada pula dah. Mana rumah ni? Dah lemas ke? Oh sana. Tu ada. Ada bang. Mantap bang. Minta maaf saya kena pantas Saya je yang kena pantas. Kalau tak ada nanti kemeluar besar saya nanti siapa? Alamak bang, sikitnya bang. Jadi alamak. Sebelum kita dipermalukan oleh isteri, baik kita cari laju-laju. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah sahabat. Bukan dah selesai dah, air dah pasang sahabat. Saya rasa untuk setakat ni macam ni dulu lah sahabat. Saya akan segera pulang Nampaknya fighter kita dah ramai yang dah naik atas sahabat. Fighter kita. Sebelah sana tak ada. Semua saya dengan isteri saya sahaja. Air dah pasang lah sahabat. Oh laju jugalah. Dia akan penuh sahabat. Dia akan penuh menutupi apa ni, pantai kita. Sana abang belangkas kita panjang juga yang dipasang sahabat. Saya rasa berbelas-belas keping juga. Hasil saya pada setakat untuk hari ini ada juga lah sahabat. Ini sahabat.
Ada juga lah. Suku badi lah. Badi ni kan. Suku lah. Tak sampai setengah. Sini. Ngam-ngam tu. Kan. Ngam-ngam. Ada juga lah. Saiz besar-besar sahabat. Memang sedap lah. Yang ni saya punya. Tadi dah campur lah. Kak isteri saya punya tak tahu berapa banyak sahabat. Jom kita pergi tengok dulu. Alhamdulillah, syukur. Padu. Oh, dah banyak juga. Tak cuba tak tahu. Dah cuba pasti mendapatkan hasil. Dah cuba pasti sakit pinggang. Air tak surut. Lebih kurang dalam 6 kilo jugalah. Adalah sahabat. Syukur lah. Alhamdulillah rezeki. Okey, jom. Saya nak balik dulu dan nanti kita akan jumpa lagi. Ini mungkin saya buat jual, tapi saya tak record lah sahabat. Okeylah sahabat, itu sajalah video untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di seluruh channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada sahabat. Timing ni susah nak dapat. Kena berhenti dulu baru dapat. Alhamdulillah ada.